Beli rumah mewah kat Medini tapi nama tak naik dalam geran? Biar betul, scam ke ni? Sebelum korang letak booking, jom saya terangkan apa bendanya Private Lease Scheme ataupun PLS. Sistem ni memang special kat Medini je. Korang kena faham, beli rumah PLS ni ibarat kita menyewa untuk jangka masa yang panjang. Selalunya 99 tahun. Pemaju utama yang pegang geran asal dan dorang sewakan unit tu kat kita. Jadi kita cuma ada hak duduk tapi tak pegang geran tanah individu macam rumah biasa. So, kenapa nak buat macam ni? Sebab kawasan Medini ni asalnya direka untuk jadi zon antarabangsa. Dekat sini tak ada kotak lot bumi atau diskaun bumi putera. Pembeli luar negara pun bebas nak beli tanpa terikat dengan syarat harga minimum RM1 juta macam tempat lain. Memang lubuk pelabur luar lah, senang cerita. Lagi satu benda penting, bila cukup tempoh 99 tahun nanti, tanah tu tak dipulangkan pada kerajaan negeri macam rumah leasehold biasa. Ia akan kembali terus kepada pemaju utama, IIB. Kalau nak sambung lease waktu tu, kena nego direct dengan pemaju tu balik. Sistem ni ada pro dan kontra dia. Tapi memang berbaloi kalau korang tahu main peranan sebagai investor, pelabur. Nama saya James Tan. Perunding harta tanah korang untuk kawasan Medini dan JB. Kalau korang rasa info ni ngam dan nak tahu lebih banyak rahsia harta tanah, jangan lupa tekan subscribe.